Risiko simpanan emas digital tanpa sandaran emas fizikal. Jangan terpedaya. Ada yang menyediakan platform beli emas atas talian dan hanya secara digital tanpa ada pun fizikalnya. Jadi, kalau anda terpengaruh dengan simpanan emas digital ini, boleh jadi emas anda tiada langsung. Apabila syarikat digodam, masalah dan sebagainya, emas anda tiada dalam tangan anda. Dan emas itu boleh lesap bila-bila masa. Bukan tak pernah berlaku. Ada pernah berlaku emas berkilo-kilo dalam akaun emas. Tapi bila masalah syarikat, semua dah tak boleh diakses dan tak ada pun emas tersebut. Jadi, pilih platform emas digital ada sandaran fizikal seperti akaun emas. Akaun emas Gap, walaupun dalam akaun emas, dia seperti akaun bank, ada duit dalam akaun. Tetapi kita boleh keluarkan bila-bila masa daripada ATM. Sama juga macam akaun emas Gap. Kita simpan emas dalam akaun, tapi bila-bila masa kita boleh withdraw, keluarkan daripada akaun emas kita. Inilah maksudnya akaun emas yang bersandarkan fizikal. Ini lebih selamat. Emas yang terbaik adalah emas dalam tangan kita. Kita mengawalnya, kita menguasainya. Jadi, kalau anda nak pilih simpanan emas yang terbaik adalah pilih emas akaun Gap Public Gold. Kalau anda nak mulakan simpanan emas, jangan lupa tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Dan jangan lupa follow, komen, share video ini dan share kepada rakan-rakan anda yang lain.